Bayangkan dua ibu bapa, seorang mendidik kerana terpaksa, seorang mendidik kerana ikhlas, seorang cepat marah bila anak gagal, seorang tetap sabar walaupun anak jatuh. Persoalannya, yang mana satu akan melahirkan anak yang benar-benar hebat? Kerana satu hakikat yang sangat mendalam ialah ini anak bukan hanya membesar dengan apa yang kita ajar, tetapi dengan apa yang kita rasa dan niatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan ibu bapa yang saya hormati, dalam usaha kita mendidik anak-anak, kita sering memberi fokus kepada hasil. Kita mahu anak berjaya dalam pelajaran, berdisiplin, berakhlak baik. Semua ini adalah matlamat yang baik. Namun, dalam mengejar hasil, kita kadang-kadang terlupa satu perkara penting. Niat, ikhlas. Masalah sebenar bukan kerana ibu bapa tidak mendidik anak. Masalah sebenar ialah apabila didikan itu dilakukan tanpa keikhlasan yang sebenar. Ada ibu bapa yang mendidik kerana tekanan masyarakat, perbandingan dengan orang lain, ingin anak mencapai sesuatu untuk kebanggaan. Akibatnya, didikan menjadi penuh tekanan, penuh paksaan. Kurang kasih sayang anak mungkin menurut tetapi tidak memahami. Anak mungkin berjaya tetapi tidak bahagia. Masalah sebenar ialah apabila didikan kehilangan nilai keikhlasan. Apabila didikan tidak ikhlas, hubungan menjadi renggang, anak menjadi tertekan, nilai tidak tertanam dengan baik, lebih membimbangkan. Anak mungkin membesar dengan luka emosi. Mari kita fahami satu prinsip penting dalam keibubapaan. Keikhlasan adalah asas kepada didikan yang berkesan. Satu, ikhlas membina kasih sayang. Apabila kita mendidik dengan ikhlas, kita lebih sabar, kita lebih memahami, kita lebih penyayang. Dua, ikhlas menguatkan hubungan anak akan merasai kejujuran, keprihatinan, kesungguhan. Ini membina kepercayaan. Tiga, ikhlas membentuk jiwa anak. Didikan yang ikhlas membentuk akhlak, membentuk keyakinan, membentuk kekuatan dalaman. Saya ingin berkongsi satu kisah seorang ibu bapa yang mendidik anak dengan tekanan. Anak dipaksa untuk berjaya. Setiap kesilapan dimarahi, setiap kegagalan dikritik. Anak itu akhirnya berjaya, tetapi tidak bahagia. Hubungan menjadi jauh. Kisah kedua, seorang ibu bapa yang mendidik dengan penuh keikhlasan. Dia sabar, dia memberi sokongan, dia memahami anak. Apabila anak gagal, dia membimbing. Apabila anak berjaya, dia bersyukur. Anak itu membesar dengan keyakinan, ketenangan, kekuatan. Perbezaan antara dua situasi ini bukan pada usaha, tetapi pada keikhlasan. Tuan-tuan dan puan-puan ibu bapa yang saya hormati, dalam mendidik anak, kita perlu kembali kepada asas, niat, ikhlas, kasih sayang. Didik bukan kerana terpaksa, didik kerana amanah, didik kerana sayang. Mulakan dengan refleksi, tanya diri, kenapa kita mendidik anak? Adakah kita sabar dalam proses? Adakah kita memahami anak? Mulakan dengan langkah kecil, kurangkan tekanan, tambahkan kasih sayang, dengarkan anak. Jika tuan-puan rasa perkongsian ini memberi inspirasi, saya jemput tuan-puan untuk subscribe channel Pengetua AI. Di sini kita berkongsi motivasi dan panduan untuk membantu ibu bapa mendidik anak dengan penuh kasih sayang dan hikmah. Tekan butang subscribe sekarang. Kongsi video ini kepada ibu bapa yang lain. Kerana kita mahu melihat lebih ramai ibu bapa mendidik dengan ikhlas. Ingatlah, didikan ikhlas melahirkan anak hebat. Bukan hanya hebat dari segi akademik, tetapi hebat dari segi akhlak, emosi dan kehidupan. Teruskan mendidik, teruskan menyayangi, kerana keikhlasan kita hari ini akan membentuk masa depan anak-anak kita. Terima kasih semua. Semoga kita semua menjadi ibu bapa yang bukan sahaja penyayang, tetapi juga ikhlas dalam setiap usaha mendidik anak-anak.